Ini ikan air tawar gergasi di Malaysia. Saya Acap, hari ini kita nak sentuh berkenaan dengan ikan tapah Walagonia liriae. Ikan ni dalam order Siluriformes, sekali dengan ikan baung dan juga ikan keli. Cuma keluarga dia berbeza, iaitu Siluridae. Lokaliti bagi tapah spesies ni hanya terdapat di Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Ada sumber ataupun media yang menggunakan nama saintifik Walago atu pada spesies tapah kita. Tu sebenarnya tak tepat sebab Walago atu ni dia spesies tapah Asia Selatan, lebih tepat di India, iaitu ikan bol. Pada asalnya spesies tapah kita memang ada dekat dalam genus Walago dan nama dia adalah Walago liriae. Kajian saintifik terkini telah mengasingkan tapah kita daripada genus Walago dan menghasilkan satu genera yang baru, iaitu genus Walagonia. Ini disebabkan oleh faktor perbezaan osteologikal, iaitu perbezaan struktur tulang. Tapah ni dia spesies ikan migrasi, di mana pada musim tertentu dia akan berhijrah daripada sungai-sungai utama, sungai-sungai besar ke sungai-sungai yang lebih kecil ataupun paya bagi tujuan pembiakan. Ikan ni merupakan spesies pemangsa tempatan bersaiz mega. Saiz dia selalunya boleh mencapai 2 meter panjang. Tapi saya tak menolak sekiranya ada spesimen tapah kita yang membesar lebih daripada saiz tu. Jadi inilah ikan tapah, our unique freshwater giant.